Untuk kolam ternakan saya ni, saya menggunakan satu bag untuk dedak ikan tilapia ni. Jadi brand yang saya selalu guna ni adalah 8822. Korang boleh tengok lah, saya boleh share sedikit. Okey, ini brand antara brand yang selalu saya guna daripada dulu hingga sekarang. Kebetulan dekat tempat saya ni ada jual brand ni, jadi saya pilih brand ni lah. Jadi 8822 ni antara brand yang saya paling suka sebab bau dia agak sedap sedikit, macam berselera untuk nak bagi ikan makan kan. Okey, saya boleh share sedikit. Untuk saiz yang saya guna ni adalah saiz yang sederhana. Harga untuk satu beg 20 kilo ni lebih kurang RM65 untuk harga sekarang lah. Untuk yang brand yang macam ni, mungkin korang ada juga brand-brand yang lain, mungkin harga agak berbeza lah, lain-lain tempat mungkin agak berbeza. Jadi untuk saiz yang saya guna ni adalah saiz yang sederhana daripada korang tengok. Pelet ikan tilapia ni dia ada 3 saiz yang sebenarnya, yang kecil sekali, yang sederhana yang macam saya guna ni, dan saiz yang besar sekali tu. Jadi saya menggunakan saiz yang sederhana. Jadi saya boleh share juga, kalau kata untuk packaging yang macam ni, kandungan protein dia memang banyak lah. Saya dah share dalam satu video dulu, korang boleh tengok balik video tu, boleh cari balik lah. Jadi kalau kata untuk yang satu bag macam ni, kalau kata kita dah buka, ini adalah pengalaman daripada saya lah. Bila kita dah buka, dia akan ada satu layer di dalam ni, satu layer lagi plastik di dalam ni. Kita kena ikat bagi cantik-cantik, kalau tidak dia akan cepat rosak dan berbau hapok sedikit. Macam saya untuk penggunaan 20 kilo yang macam ni, kalau kata dalam ternakan saya ni, saya menggunakan lebih kurang 1 bulan lebih. Dan kadang-kadang tak sampai 1 bulan tu, bergantung juga kepada keadaan ternakan saya lah, dan pemberian pelet-pelet untuk setiap hari tu. Jadi macam saya sendiri pun, saya bagi pagi dan petang. Tengah hari itu pun kadang-kadang bergantung pada keadaan juga. Jadi kalau kata untuk packaging yang lebih selamat, korang boleh packaging dalam bekas yang kecil macam ni. Yang ni balut-balut cantik-cantik, letakkan dalam satu bin yang kedap udara. Okay, macam dalam bekas macam ni senang. Kalau kita kalau dalam gundi ni kita nak buka katuk jadi masalah. Jadi dedak dalam ni akan mudah rosak. Jadi kalau kita packaging macam ni, walaupun dah berminggu-minggu, bau dia masih cantik lagi. Dia tidak rosak dan tidak berbau hapok lah. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan sedikit. Ini pasal daripada konflik masyarakat lah. Sama ada kita buat ternakan ni, adakah kita perlu belajar dulu ataupun pergi kursus dulu buat ternakan, ataupun hanya daripada pengalaman kita boleh buat kursus. Jadi yang mana yang lebih terbaik? Sama ada pengalaman dulu kita buat, jadi macam saya sendiri pun saya menggunakan pengalaman saya untuk buat ternakan, ataupun korang kena pergi kursus dulu belajar buat ternakan ni, yang mana lebih terbaik. Okey, kita boleh sembang sama-sama. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit perkongsian mengenai ternakan ikan tilapia lobster DIY yang kita boleh buat ni. Kita hanya nak ikan ataupun ternakan kita ni hidup saja. Kita nak yang tu saja. Ini adalah berdasarkan daripada pengalaman. Okey, bagaimana pula dengan orang yang buat kursus tu? Kalau kata dia buat kursus, dia pergi kursus, habis sampai beratus-ratus ringgit, tidur dekat hotel apa semua, lepas tu balik buat ternakan ikan mati. Okey, itu yang kita tak mahu kan. Okey, macam mana? Siapa lagi hebat antara orang yang pergi kursus ataupun orang yang ada pengalaman? Kita nak cek tengok macam mana siapa yang paling hebat. Macam saya sendiri pun saya buat daripada hanya berdasarkan daripada pengalaman dalam ternakan saya ni. Okey, ada juga boleh buat juga jual-jual anak penih kan, ikan tilapia. Jadi korang boleh tengoklah channel saya ni macam mana saya buat, hanya berdasarkan pengalaman saja. Okey, macam mana pula orang yang pergi kursus? Kalau orang yang pergi kursus tu, dia dah dapat sijil apa semua, dia pergi belajar kat sana, macam-macam dia belajarkan. Lepas tu daripada A sampai Z cara ternakan dia untuk membuat pembenihan apa semua. Tapi bila dah dia balik, dia buat ternakan, ikan dia mati. Bukan mati sikit, mati semua. Okey, macam mana? Okey, itu mungkin salah satu daripada silap dia jugalah. Dia pergi kursus tu bukan dia belajar. Sebenarnya dia pergi lena dekat sana. Dia pergi tidur. Dia pergi tidur kat sana. Okey, macam dari segi pengalaman ni, okey, mudahlah kalau kata korang buat dalam ternakan secara pengalaman yang macam saya ni. Okey, bila timbul saja satu efek, okey, baru kita akan belajar. Okey, efek dia macam ni. Okey, cara atasi dia macam ni. Okey, bila lepas tu lama-lama pula, okey, efek dia kesan macam ni. Okey, cara atasi dia macam ni. Itu adalah berdasar daripada pengalaman. Okey, bagaimana pula dengan orang yang belajar ambil kursus? Jadi orang yang ambil kursus ni, satu matlamat, okey, yang saya nampak, dia ada satu matlamat. Dia pergi kursus tu sebab dia nak berbesar ikan. Dia nak tempoh kejayaan tu dalam jangka masa yang dekat sahaja. Jadi dia kursus tu daripada sampai Z tu, dia hanya ambil dalam hanya beberapa hari, mungkin hari suntuk saja. Daripada pagi sampai petang, okey, dia dah dapat komplit.
bagaimana dia nak buat ternakan ni. Okey, macam pengalaman ni, dia mengambil satu jangka masa yang panjang. Macam saya sendiri pun, daripada dulu sehingga sampai sekarang, dah hampir 10 tahun sebuat ternakan ni. Ada lagi yang saya masih sangkut, contohnya daripada segi-segi tertentu tu, ada lagi ilmu yang saya tidak tahu. Tapi kalau korang tengok dalam video saya sendiri pun, saya ada buat juga jualan anak benih ikan tilapia juga. Saya buat berjaya juga buat pembenihan ikan tilapia, tapi secara semula jadi. Saya tidak buat secara aruhan ataupun secara tamu uji tu. Jadi kalau kata macam orang yang boleh pergi belajar kursus tu, dia lebih advance lah, ataupun dia bila dah keluar nanti, dia akan dapat satu sijil. Kalau kata bawa sijil dia pergi dekat mana-mana pun untuk mendapatkan bantuan, dia lebih diutamakan daripada orang yang hanya sekadar ada pengalaman ni. Jadi kita tidak ada apa-apa bukti sahaja, hanya boleh simpan gambar-gambar, video dan itu sahaja sebagai bukti dalam ternakan kita ni. Jadi mungkin korang ada juga yang bernasib baik macam saya ni, buat ternakan hanya sekadar pengalaman saja. Mungkin ada juga yang buat daripada kursus. Jadi macam kursus ni dia lebih berjaya lah. Kalau korang tengok orang yang kursus ni, kolam-kolam dia macam mana, semuanya kolam-kolam yang besar, daripada dapat juga sumber-sumber kewangan. Jadi teknik-teknik yang mereka ajar ni dah komplit dah, daripada teknik-teknik penggunaan bahan-bahan kimia, probiotik, pemakanan, semuanya dah telah diajar dalam kursus tu. Jadi lebih beruntung daripada korang hanya belajar daripada secara berpengalaman ni. Jadi tempoh untuk kita mendapatkan pengalaman tu agak panjang, dan agak untuk berjaya tu, dan mungkin juga bergantung daripada keadaan tempat. Macam saya sendiri pun, keadaan tempat pun korang tengoklah, ruang yang saya ada dia pun hanya shop-shop sendiri sahaja dekat kawasan perumahan. Kalau kata saya diberi peluang untuk belajar pun, saya akan pergi juga untuk menambahkan lagi ilmu dalam ternakan ni. Okey, macam mana korang? Siapa lagi hebat, antara orang yang pergi kursus ataupun orang yang ada pengalaman? Sebenarnya bergantung juga keadaan kita lah. Macam orang yang ada pengalaman, yang macam saya sendiri, saya akan fikir bagaimana nak menghidupkan ikan sahaja untuk mengelakkan daripada kematian. Macam orang yang ada sijil ataupun belajar kursus tu, dia berfikiran dia nak membesarkan ikan, nak buat jualan untuk menambah ekonomi. Okey, itu adalah matlamat dia yang paling tinggi lah. Macam kita ni hanya level dekat bawah-bawah saja, hanya sekadar untuk menghidupkan ikan. Okey, kita dah rasa puas hati lah daripada segi teknik kita ni. Okey, macam saya sendiri, korang boleh tengok lah macam mana saya buat teknik-teknik ternakan dekat kawasan perumahan ni. Okey, itu saya boleh share. Okey, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya di sini, sebenarnya kalau kata korang nak buat ternakan yang secara lebih advance ataupun lebih secara khusus, korang boleh pergilah cari dekat mana-mana kursus-kursus yang lebih orang kata apa, lebih membuka minda kita ni untuk buat dalam ternakan dan belajar ilmu-ilmu dalam ternakan ni dengan lebih pantas. Dalam masa satu hari saja, kita akan diberi dengan modul-modul pembelajaran secara amali, praktikal, semuanya dah komplit. Dan paling penting, dia akan diberikan satu sijil sebagai satu iktiraf dalam korang dah belajar ilmu dalam ternakan ikan ni. Jadi macam pengalaman ni, kalau kata kita hanya sekadar pengalaman ni, okey, ternakan kita ni agak terhad. Jadi itu saja kesimpulan yang saya boleh buat. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.